So guys, dah datang dah. Okay, ready stock dengan kita. QJ SRK450RR. Baru je sampai. Yang ni semua fresh-fresh. Nampak? Semua colour ada. Hitam ada, merah ada dan warna silver pun kita ada juga. Okay, Ali nak beritahu apa yang special sikit pasal 450RR berbanding dengan motor lain. Nak tengok? Let's go. Ni kita review sikit untuk QJ SRK 450 ni. Okay, so untuk lampu depan dia datang sekali dengan LED. Okay, dalam siap sekali dengan DRL punya. Okay, depan belakang dah siap dengan lampu LED. So yang paling specialnya antara motor ni, sebab motor ni dah datang sekali dengan dashcam depan dan juga belakang. Nampak? Antara Superbike yang ada dashcam, inilah satu-satunya. Unik sikit nak berbanding dengan model lain. So dekat bahagian bawah, nampak? Dia magat ni pun dah datang sekali dengan lubang ni macam ni. Okay, mungkin ada function lah kenapa dibuat macam ni. Okay, so tayar ni pun dipakai dengan saiz 120 untuk bahagian depan. USD fork, yang ni special sikit bang. Dipakai dengan brand Mazzocchi punya. So untuk Mazzocchi ni Ducati BM pun nak pakai tau. Okay, double disc, yang paling penting sekali 4 piston untuk motor ni. Okay, korang tengok dia punya winglet pun dah ada sekali. Ini bahagian signal dia, bahagian kiri kanan dia. Okay, kita tengok lagi dekat bahagian sebelah. Ini untuk bahagian frame tepi dia. Okay, kita cerita sikit dari segi sisi displacement sisi dia. So untuk displacement sisi dia dalam 421, Ducati Cool ada dan juga dengan sistem valve. Okay, dan juga menghasilkan dalam 76 horsepower dan juga dengan 39 Nm torque. Untuk korang yang nak ride jauh apa semua, Ali rasa ini antara 450 yang paling besar. Ini dia punya tank dia, okay, dalam 16.5 liter. Nak membanding dengan model lain, yang tu semua 14 liter. Yang ni 16.5 liter mat. Memang padu. So ini untuk bahagian belakang korang tengok. Nampak ni dashcam dia. Okay, lepas tu dia punya tayar belakang dia pakai dengan 160. Belakang pun dah pakai sekali dengan Brembo. Untuk seat dia, okay, korang nampak dengan dia punya lining merah macam tu. Design untuk pilihan belakang pun memang nampak level lain. Tapi jangan risau, memang dia datang untuk bahagian belakang agak comfortable sikit lah. Tapi untuk bahagian depan dia more agresif. Sebab motor depan ni pun dah nampak macam agresif. Dan dia punya seat pun memang agresif sikit dia punya feeling dia. Kat motor ni dia menggunakan meter TFT meter, dah includekan sekali dengan TPMS dah. Okey, untuk meter dia, untuk motor ni senang cerita dia ada dua mod. Satu untuk sport dan satu lagi untuk normal. Korang boleh pilih ikut mana kesesuaian. Dan ketinggian motor ni dalam 800 mm. Macam Adli 168 800 mm. Okey lah, dua-dua jejak tanah lagi. Okey, tak ada masalah. Dan motor ni berat dia dalam 176 kg saja. Okey, memang agak balancing dan juga ringan sikitlah. Nak cakap ringan tu biasa-biasa je, medium. Dia ada berat dia juga sebenarnya. Okey, tapi selesa untuk Adli sebenarnya. Tadi cakap tadi untuk bahagian fork dia menggunakan Mazzocchi brand dan boleh adjust dekat bahagian rebound dan juga bahagian compression dia. Untuk korang nak buat long distance tak ada masalah. Okey, tank besar dah datang sekali dengan USB charging port, ada Type A dan juga Type C. Okey, harga body untuk motor ni 25,888 sahaja dan kita ada 3 color ready stock. Yang paling penting sekali kita nak buat 5 tahun warranty dengan unlimited mileage. Kalau korang berminat dengan 450RR daripada QJ Motor ni, apa lagi tunggu? PM terus Adli. Alright.